Assalamualaikum saudara. Passwordnya apa? Yang macam-macam. Baiklah saudara, jadi di video kali ini kita lanjut hari yang keempat, iaitu bikin rumah pula ya saudara ya. Kerana kerangka kelong pun dah selesai, lanjut bikin rumah pula saudara. Nah, yang ditunda itu adalah ramu kelong ataupun anak-anak kayu nak bikin rumah kelong ya saudara ya. Pergi ke kelong pun saya nunda jugalah orang ni, rombongan yang nyacak kelong saya ni. Dalam perjalanan ni memakan waktu sekitaran belasan minit aja lah ya saudara. Kan lah nampak tu kelong saya lah, kerangka rumah dulu ada kan. Nah, hari ni tim rombongan saya bikin rumah kelong lah ya saudara ya. Dan akhirnya dah sampailah ke kelong saya ni saudara. Jadi itu ramu dia dan orang tu pun lah sampailah di kelong saya, langsunglah bikin rumah kerangka ya saudara ya. Dan di sini pun saya masih di bot, dan orang ni sebelum kerja makanlah dulu ya saudara ya, ngisi perut, jangan sampai perut kosong lah ya. Nah, langsung je lah saya pun dah di atas. Bahagian bawah pun ada angkat ataupun munggahkan kayu tu ke atas kelong ni saudara, kerana acara akan segera dimulai ataupun kerja akan dimulai ya saudara ya. Nah, dan di sini pun tiba-tiba pokok ari lah legam pula saudara tu. Hitam lotok ya, hitam legam, pokok ari gohop. Di sana tu lah memutih tu lah hujan. Dan akhirnya orang-orang tim rombongan ni pun yang nyacak kelong turunlah ke bot dulu saudara ya, kerana cuaca tidak mendukung ataupun tidak bagus lah ya. Bahagian bot sebelah ada, bahagian bot saya pun ada jugalah ya. Nah, jadi kami pun tetap standby di sini menunggu keributan. Bukan keributan ya, kehujanan. Pokok hari kegelapan. Jangan macam-macam. Singkat cerita je, pokok hari yang tadi pun lah gohop tadi lah mendingan juga. Dan akhirnya orang ni pun naiklah ke atas kelong kembali, kerana nak kerja ataupun nak bangunkan rumah kelong ni saudara. Nah, ini dah adalah merancang-rancang ataupun adalah tiang-tiang rumah dia lah ya saudara ya. Nah, rumah yang dibuat ni sekitaran 3x5 lah ya, anggap aja lah gitu ya. Nah, yang bahagian bawah pun ada juga untuk angkatkan anak-anak kayu ni. Dan bahagian atas pun ada jugalah yang nerikkan anak kayu ni ke atas kelong ni saudara ya, kerana nak bikin kerangka rumah ni membutuhkan anak-anak kayu ni saudara. Sebagian anak kayu pun dah naikkan ke atas, dan juga orang ni pun tetaplah bekerja bikinkan rumah kelong ni saudara ya. Ada yang bahagian bawah, ada juga bahagian atas ya saudara ya. Nah, seperti inilah kayu dia lagi macam-macam, belum rapi kelak baru dikerap pakai gergaji. Jangan macam-macam. Kayu pun dah naikkan ke atas kelong semuanya. Orang ni pun lanjutlah kerja bahagian atas, bahagian bawah, supaya kelong ni cepat siap ya saudara ya. Kadang saya ni macam tak sedap je dengan rombongan orang ni ya. Macam saya ni macam tak percayalah ya. Padahal tu saya percayalah. Cuma saya ni nak bikinkan konten aja lah ya saudara. Okeylah saudara, kita perkenalkan satu persatu. Ini namanya Bang Pani ya saudara ya. Ada yang kenal? Okey, kita lanjut yang kedua, iaitu ini namanya Bang Dol. Memang bahagian tukang jugalah ya, darat dan juga laut ya. Kalau yang ini namanya Bang Awang Milang ya. Walaupun dia tak pakai baju, macam gitulah badan dia. Jangan macam-macam. Nah, kalau ini anaknya, iaitu Azman ya. Bahagian kerap mengerap macam-macam model lah ya saudara ya. Okey, kita lanjut. Ini namanya Pakcik Barat, ataupun dipanggil Atta boleh, dipanggil Barat pun boleh juga ya. Jangan macam-macam. Okey, yang berjoget itu adalah Jang Mael ya. Dipanggil Jang. Oh, Jang. Jangan macam-macam. Okey, kalau yang pakai kaos putih itu iaitu Pakcik Unyel. Memang agak lain mang sikit ya. Walaupun itu Nah, kalau yang ini bahagian tangkap tender ya, iaitu Han ya saudara ya. Okeylah saudara, jadi itulah nama-nama yang kerja kelong saya ni saudara. Jadi orang ni pun masih lanjutlah nak siapkan kelong saya ni, kerana dah banyak hari sangat lah ya saudara ya. Kalau ditengok-tengok kayu ni macam beranak ya saudara, banyak betul lagi ya. Tapi walaupun macam mana tetap selesai kelong saya ni ya. Kerana tim orang ni bukan kayeng-kayeng. Jangan macam-macam. Walaupun beberapa hari dah kelong saya ni, tetap orang ni selesaikan dan bertanggungjawab lah ya saudara ya. Walaupun kata orang tu lah habis itulah main fiti my darling tu.
Sebagian dari tim rombongan orang ni pun ngangkutlah atap ni ataupun munggahkan atap ni dari bot saya ni ke atas kelong ni saudara ya. Walaupun kelong saya ni tak siap, besok dilanjutkan kerana hari pun lah petang, jadi lanjut pula besok kembali ya. Wai, apa ah? Badan tu lain lah model, macam black gitu. Yang macam-macam. Nah, jadi orang ni pun lah istirahat jugalah ya saudara ya. Lah berkemas-mengemas apa segala macam ni. Lanjut pula lagi besok. Kalau lah bekal dekat atas badan tu, jaga. Itu tanda nak balik je. Kalau balik, cepat. Kalau kerja, terkadang-kadang, yang macam-macam. Okeylah saudara, jadi kita akan lanjut lagi video saya buat kelong ni ataupun tim rombongan kelong saya ni saudara ya. Orang ni pun lah berkemas-kemas, lah bersiap-siap. Saya pun dah turunlah ke bot ni. Dan sebagian orang tu pun lah ke bot dia juga ya saudara ya. Okeylah saudara, kita akan lanjut besok kembali ya. Kalau lah dibuat kerangka rumah seperti ini, itu tak gamam lagi saudara ya, kerana kerja tu tak banyak lagi lah ya. Jadi kita lanjut akan besok kembali. Okeylah saudara, kami pun nak balik ke darat ataupun nak balik ke rumah, iaitu Pulau Gelombang. Jadi cukup sekian dululah video saya. Sekian dan terima kasih.